satu parcel. Dapat satu barang daripada Akasis M.2 NVMe SSD enclosure. Kotaknya ada. Saya tunjuk kotak dia. Okay, ada screwdriver, ada kabel dia Type C. So boleh cucuk ke laptop ni M.2 yang kita masukkan. Okay, ni 2280. Okay, and ni thermal pad yang ni. Nampak? Thermal pad macam ni kita akan letak kat dia lah. Dia macam tanah liat. Thermal dia untuk sejukkan M.2 ni. So bila pakai, sebab dia saiz kecil, so dia memang akan panas gila lah. Kalau yang kita dapat ni enclosure Type C. Nampak ada kipas dalam dia. So kita akan testing daripada Akasis.